Ni kita tengok ubi. Nampak kawasan ada yang okey, padat. Tapi ada juga kawasan yang tak apa nak okey tu. Tu tumbuh kemudian tu dah siram, dah sulak. Padat, nampak padat, cantik. Satu lagi yang hujung sana tu. Sana tu nampak okey tu, nanti nak pergi tengok. Tak tahulah, insyaAllah. Mudah-mudahan hasil dia okey. Ni dah kena masuk baja buah dah ni, baja ubi lah, baja hasilan bawah ni. Dan ni juga nanti akan dijadikan kita punya sumber benih . Nampak? Tengok pangkal dia. Pangkal nampak besar, okey. Tapi ada gigitan kesing sedikit besar. Ni sampai ke hujung sana tu nampak. Alhamdulillah nak nampak hijau cantik . Padat sana tu. Mudah-mudahan okey lah. Ini kira first time kita tanam sini. Second round nanti dengan tiap ayam yang baru, saya rasa tanah ni akan lebih atau makin subur lah. Cuma hujung sana tu dia ada lembah tu, memeningkan kepala saya nak buat. Saya rasa kena tolak sikit tanah-tanah sini ke sana. Situ bahagian tengah itu dia orang tinggal asal tu yang jadi kosong situ tu. Sayang, ada juga setengah hektar tu kalau tanam tu. Okeylah, tak apalah. Next time lah kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum.